Orang kafir berdoa, tidakkah didengar oleh Allah? Ya, Allah Maha mendengar. Dan tidakkah Allah memperkenankan doa? Ulama buat garis panduan. Ni cerita agama, balik kena tanya ulama. Faham? Bab-bab ni tak dia dengar saing rodong. Kena dengar ulama dia bagian dia. Nah, dia ada bagian masing-masing ulama. Kalau parik rumah dia baca, adakah dia pergi telefon untuk guru? Assalamualaikum untuk guru ni, parik baca nak ke boy? Lah bukan kerja Tok Guru ni nak jawab benda-benda gini. Ulama kerja nak jawab hadis, jawab Quran, jawab kemuskilan agama. Dah kalau bumbung rumah kita atak utuh, kita telefon ustaz ke boleh? Tukar atak apa? Tukar atak atas boleh, saya pergi beki tapi kau boleh kekek dulu. Dia ada bagian masing-masing. Rumah ulama elektrik mana putus, dia panggil ustaz tak ke dia panggil TMB? Panggil TMB walaupun dia seorang ulama, 30 juzuk dalam dada, hafal sunnah sitah, Bukhari Muslim ingat dalam dada, tapi bila elektrik dia panggil ulama ke dia buka kitab panggil TMB. Lepas tu dia ada bidang masing-masing. Maka dalam bab ni, orang kafir berdoa kepada Allah, Allah makbul ke tak? Siapa akan jawab? Ulama ke TMB? Ke tukang pasang tak? Dia ada bagian ni kerja ulama. Ulama jawab. Maka ulama pun jawab, semua doa-doa orang kafir tidak diterima melainkan doa mahukan hidayah. Faham tak? Orang kafir minta maknanya ampun di akhirat kayak gini mak ayah dia lah. Tak, pasal dia kafir. Orang kafir minta maknanya di akhirat kayak gini janganlah kena seksa lama sangat. Tidak dimakbulkan. Faham? Orang kafir minta murah rezeki, Tuhan tak bagi murah rezeki. Dah tu mana murah? Tuhan nak dia murah rezeki. Malaikat orang kafir minta, ya Allah berikan akulah, tunjukkanlah aku agama yang benar, tunjukkanlah aku hidayah yang sebenar. Aku sudah puas mencari agama yang betul. Allah beri dia, Allah tunai permintaan dia. Batu orang kafir yang tak kenal ulama, tak kenal, tak dengar Islam, tak pernah dengar orang ngajar, masuk Islam pasal dia nak hidayah. Tu hari ke dia.